Hai korang, buat apa tu? Okey, untuk video kali ni aku bawa korang bercamping bersama grup camping JKDM Bash Ada Caranya ke Port Rahsia, Hulu Reneng, Selangor siri 12026. Okey, sebelum aku teruskan, jom kita tengok dulu pelakon-pelakon utama video camping untuk kali ini. Jeng jeng. Berkedudukan di Kampung Hulu Reneng, korang kena mandu lebih kurang 2.5 km untuk sampai ke campsite. Jalannya agak kecil, so korang kenalah betul ansur bila bersisir dengan kereta. Be a good boy, okay? Sampai jadi campsite, aku tengok Zaidil dan sebahagian dari kawan-kawan aku dah pun siap memecah kemah masing-masing. Kak Long kau pun tak tunggu lama, terus dia pajak kudinya. Hasilnya, siap! Kemah dah siap, air sungai dah manggil. So, apa lagi? Ya, kita berendam! Okey, aktiviti berkumpulan kami bermula pada jam 6.30 petang. Sebab malam ini kami akan makan steamboat. So, petang ini semua bersedia membantu bergotong royong untuk memasak. Dalam masa sejam, steamboat pun siap. Selepas maghrib, kami pun apa lagi? Makan! Yummy! Malam pun dah semakin larut. Badan pun dah penat. Kita rest dulu, okay? Good night. Hai, selamat pagi. Pagi yang ceria di campsite Port Rahsia. Okey, aku belanja korang dulu suasana pagi di sini yang nyaman dan segar bugar. Satu benda yang aku suka kat sini, air sungai dia sangat-sangat jernih, bro. Kau tengok air sungai dia. Cerita pun tak gunalah, bro. Apa-apa hal pun, kita breakfast dulu. Sekarang kita tinjau pula kawan-kawan kita breakfast apa. Wah, ini mamak roti canai mana pula ni? Alamak, lupa nak perkenalkan kat korang. Ini Chief Noraini, wife yours. Ni siapa pula ni? Engkau ke udahlah. Okay. Hari ni kita mandi bersama grup Bash Ada Caranya. Ni semua family Bash Ada Caranya lah. Sana ada Uda, ada Alang. Ni laki Nick lah, sebelah ni laki Nick. So suasana sangat best. Air waterfall air sini sangat jernih gila. Bapak ni jernih. Sekejap lagi kita tunjuk kejernihan dia macam mana. Aish, ini anak aku lah. That's my son.
So, let's go and swim. Kita tengok lepas ni, okay? Jas! Korang tengoklah sendiri, family bash ada caranya. Seronok kan? Tiba-tiba kita dengar bunyi exhaust motor, pom pom pom. Rupanya Wak-Jah sampai dah. Okay guys, menu kita pada malam ini adalah barbecue. Memandangkan Wak-Jah datang, kita bakar awal hari ini. Check it out. Selesai je azan maghrib, set barbecue pertama pun siap. Yummy. Untuk pengetahuan korang, set perapan barbecue ini disediakan oleh Hastan Ijan yang mempunyai cita rasa sama taraf dengan Pak Mat Western ko. Sebelum tidur, budak-budak ni sempat pula buat perlawanan chess antar daerah. Sempat lagi. Korang lepaklah, aku dah mengantuk nak tidur. Good night. Hari ini hari terakhir dan kami nak bungkus kemah awal sebab takut hujan sebelah petang. Bak kata orang Kedah, awai tak kalut. Kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Belum sempat kemah diruntuh, hujan datang merjurah. Apakan daya, redha je lah. Selepas hujan berhenti dan sebelum kami balik, sempat kami buat grup video menandakan tamatlah sesi perkemahan kami. Bash ada caranya menggegar Port Rahsia Ulu Reneng. Sekianlah video perkemahan untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Jika anda sukakan video ini, jangan lupa subscribe and like. Sekian.